Encik, kau ajak aku pergi kilang nak buat apa? Dia ada menu baru tau, teh susu lembut. Oh, ada menu baru jom. Bang, ada menu baru bang Ada bang. Menu apa? Ada light milk tea dengan snowy bang bang bang. Boleh bang bawa bayar yang best seller Okey boleh bang. Okey bang, yang ni kita orang ada snowy bang bang. Yang ni kita orang ada snowy light milk tea bang. Dia kau try dia punya Snowy Bang Bang roasted milk tea. Ada pearl lah. Ada pearl dalam ni kan? Dia punya pearl ni tak manis sangat kan? Tak aneh lah. Rasa aroma dia kuat. Lepas tu dia punya roasted punya feeling tu ada rasa dia. Okay Darren, kau try pula ni Snowy Dahon Pearl light milk tea. Ada rasa ulung tea lah. Ni memang ulung tea pun. Dia punya rasa ulung dia bukan biasa-biasa tau. Ada macam rasa premium tu. Betul, dia orang pakai yang premium punya. Dan kalau kau nak tahu, kalau datang sini kau boleh order tahu nak whipping cream ataupun tak nak. Oh, macam tu So Darren, antara dua ni mana yang paling kau minat? Susah nak buat keputusan sebab dua-dua pun best. Tapi kalau macam aku yang nak jaga badan ni, baik aku minum yang ulung. Lepas tu yang ni, siapa yang nak mentam semua bolehlah cuba yang ni. Okay, so kau nak dapatkan air ni kat mana? Boleh dapat dekat Kilang Seluruh Cawangan.